Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini hati akan membicarakan tentang makan ketika khutbah di masjid. Banyaknya makanan. Makan ketika khutbah merupakan perkara yang melalaikan dan kebanyakan jemaah tidak sedar bahawa mereka melakukan perkara yang melalaikan. Awal lagi ni. Boleh lagi ni. Oleh itu saya menyeru kita tengok semua jemaah yang tengah makan di sana. Makan lagi, makan. Awal lagi. Baru 1.5. Wah. Tolong panggil jemaah yang tengah makan tu suruh dia dengar khutbah. Baik, Mam. Mi, cepat sikit Mi. Imam dah panggil tu. Pukul apa? 150. Awal lagi. 5 minit. Cakap dengan Imam 5 minit. Mam, dia tak nak masuk lah, Mam. Tak nak masuk. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang makan ketika khutbah di masjid. Dan kau rahmatilah orang-orang yang berada di dalam masjid. Aqimus solah.